Assalamualaikum. Annyeong. Welcome back to 30 Hari Minecraft Battle Edition bersama Bawang. So, hari ni episod 11. Welcome to episode 11. Last time Bawang buat apa? Bawang jumpa zombie horse. So, kita boleh tengok lah zombie horse kita ada lagi ke tak. And yeah, other than that, Bawang tak tahu nak buat apa lagi. Antara mining ataupun farming je lah kot. Tu kita tengok nantilah ya. So, for now, jom start. Okay, play. Let's go. You're using iron or diamond. So copper tak boleh lah. Oh. Whoa. Oh. Oh my god, bunyi dia. That's a nightmare, bro. There you go. Kita punya jawapan untuk persoalan kita. Rip zombie horse. Rip. Okay, kita simpan. Sugarcane. Yeah, we got a sugarcane. Oh yeah, Bawang nak tanam. Lepas tu Bawang nampak ada kuda. What? Bunyi apa tu? Huh? Should we do it like this or is that gonna be weird? I think it's gonna be weird lah. Maybe kita boleh buat dekat luar kan? Oh my god, that guy. Oh my god, Bawang dapat drop iron spear. Weh, asal diorang tak belah lagi tu? Kita tanam kat sini lah. Tengok water punya shadow texture tu. So nice. So pixely. I like it. Alright. Nice and clear. I see that guy. Don't come here. Nobody backstab me. Okay. Bawang tak set spawn kat sini tu. Now that I remember, sebab Bawang punya bed. Bawang ni. Where should we put it? Bawang tempting nak letak dalam perigi tapi that is probably not a good idea. Probably not. Okay, maybe No. Let me just set spawn. Okay. Nasib baik Bawang ingat kan? Bawang pergi hancurkan pula bed semalam. Or bila entah kita tidur. Sebab ada phantom kan. Okay, this is going to be kita punya sugarcane farm. I need one more water. Sugarcane farm sementara lah. Ya Allah, ada lagi. Kenapa dia suka spawn atas ni? Susu. Oh. Okay.
Ya Allah, ada air kan dekat wheat. Kadang sisi otak bawah ni berhubung. Kadang tak. Well, sebenarnya sekarang ni tengah pukul 4 pagi lagi. Bawang 3 hari berturut-turut Bawang record 4 pagi. So, it explains lah why sel-sel otak tak berhubung lagi kan. Awal sangat. Food. Okay. Wait. My food gone already? What? Lambat wheat ni tanam. Maybe kita patut besarkan kot. Okay, then fine. Should we do it outside? Buat je lah kat luar ni kan. Sepuluh. Satu, dua, tiga, empat. Macam tu kan. Oh my god, I wonder if Iron Golem tu masih survive. Masih hidup ataupun tidak. Masalahnya, bawang tak tahu macam mana nak bawa dia masuk. Boat maybe. Karpet. Tak sini satu. Hai awak. Boleh tak masuk dalam boat? Macam tak boleh. Macam nak bawa dia masuk Kesianlah pula Do I have iron? Sekejap. Kita repair dia lah. So okay, tak apa. Walaupun kita miskin iron kan. Tak apa. Kita boleh donate. Sebab kecian dia. Wait, macam mana nak buat beetroot soup? Beetroot ada soup kan? Oh my god, that's a lot. 1, 2, 3, 4, 5, 6 beetroot. What? Oh, kita boleh buat 3. Okay lah tu kan. Sekejap. Apa bawa nak buat tadi? Iron. 1 cukup ke? At least 3 kan? Habis iron saya. It's okay. Saya perlulah berkorban untuk negara. Tu. 2. Oh, 2 je. Good boy. Selamat 1 iron. Tak apa, dia membantu. He's actually helping, so it's okay. Ni sampah ni, tak payah dia simpan. Jangan sedut balik, okay. Food. Okay, macam mana nak buat bowl? Is it like this? Yes. Pandai. Oh, dapat. Oh my god. What? Oh, tak. Alah, but then you cannot stack. Tak apalah, at least ada makanan, ya tak? Awal-awal game ni kita tidak boleh lah tidak boleh berkira, ya. Mana tadi tu?
Oh, bawa nak potong pokok ah. Kita boleh buat cakul lagi. Bawa miskin cakul je. Kenapa tak tumbuh ni? Okay. Ber, ber. Okay, almost there. Potong je lah semua Bawang kalau boleh bawang nak letak torch dekat satu island ni. Supaya tak ada mob langsung yang spawn. Malam dah lah. Nampak macam belum malam kan? Oh, I see creeper already. Cepat. Creeper tu dah lah macam laju semacam je. Time tu lah nak rosak kan. Lubang. Lepas tu sedut balik saya punya sampah. Mana? Oh, kalau kita lari, dia crit. Yeah. Oh, dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, nice. Wow. Innovation. Ya Allah, diorang ni masih tersangkut kat situ. Tengok, banyak gila tu mob. Iron Golem tu betul-betul berbakti untuk negara ya. Hey, makanan lagi. Let's go. Simpan yang lain. Bawa lupalah, Phantom kan? Dia spawn setiap berapa malam kalau tak tidur. Lupa. Adalah coal kat sini bawang. Tak nampak pula. Tapi bawang tak tahu lah. Daylight. Sekejap bawang nak ambil. Okay, now I'm ready. Kita hanya menggunakan iron pickaxe tu kalau kita jumpa something, okay?
Oh, wait. Kita boleh buat tangga siap-siap ah. Kan? Tak tahulah berapa tangga diperlukan sampai bedrock. Kita buka shade ni lah. Menghalang pemandangan. Kan? Itu bunyi baby sheep ke? Kecil bunyi dia. Comel. Alamak. Tembus ke lubang ni? Ada pula lubang lagi. Okay, macam tak tembus, so kita tutup je. Ke biar je? Biar je lah, nanti baru ingat lah ada lubang kat situ. Bukannya besar kan? Baru sukalah lagu yang ni. Ketenangan sangat kan? Nanti kita naik baru kita letak tangga tu. Barulah efficient. Bawang at least nak dapat redstone ni. Bawang tak kisah pasal diamond. Bawang kisah pasal redstone. Oh, zombie. Please, I don't want a cave. Saya masih PTSD. Oh, hello. Tapi dekat bawah tadi tu ada yang lubang kita first tu kan. Ada geode kan. Kita boleh buat, kalau dapat apa ni amethyst, kita boleh buat teropong. 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 Kenapa teropong? Awak nak buat teropong apa ya? Kalau kita ada teropong tu, kopo pula. Cool. Kalau kita ada teropong tu, baru boleh lah zoom. Sebab sekarang ni tak boleh nak zoom. Tak ada mod kan? Dah terbiasa. Okay, bawang biar je lah kat sini dulu kan. Coal ni. Nanti bila bawang nak, baru bawang pergi ambil. Korang ingatkan lah ada coal dekat situ kalau bawang cari nanti. Oh no. Masa dah nak habis. Kita tak sempat nak sampai bedrock. No, kita tak sempat nak sampai deep sleep pun, I think. Man, tinggi juga Redstone memang ada dekat deep sleep sahaja ya? Man, kan habis dah pickaxe. Man, sekejapnya dunia ini berjalan. Bawa nak craft pun ambil masa. Bawa rasa macam kekok tu. Crafting dekat apa nama ni? Bedrock. Maybe it's just me. Oh, might as well. What X? I like my X. Kita boleh nampak ke? Langit tak boleh?
Bawa nak bersin. Bawa nak bersin. Tahan. 30 saat je lagi, Andre. Apa je kita buat hari ni, Andre? It's okay tak? Okay, maybe tak payah tutup kan. So, next time kita tahu lah kan. Okay, maybe bawang boleh belok ke bawah. And timer habis. Yay! Another day has gone. Maybe next episode bawang boleh sambung je mining. Sebab makanan dah ada sikit lah. So boleh je sambung mining dulu kan, sampai deep slate cari redstone. If jumpa diamond, jumpalah kan. Alhamdulillah. So yeah, that's going to be my plan for next episode. So guys, thank you for watching. Makasih. Thank you. Ni dah day 11. Tak sangka. Jumpa esok guys. Macam biasa, jangan lupa like. Subscribe kalau belum subscribe. Turn on notification bell. And yeah, jumpa esok. See you tomorrow. Bye korang.